Apa semua ni? Inilah cerita bagaimana kita jadi student council. Student Council ni ialah salah satu inisiatif untuk mengeluarkan kemahiran literasi kewangan kepada generasi muda Yang membantu orang ramai membuka mata tentang pentingnya kewangan ni. Dalam simulasi kewangan itu, saya rasa saya rugi, kumpulan saya rugi sebanyak RM500 macam tu. Kita susah nak kawal masalah-masalah kewangan ni. Macam mana kita nak uruskan? Perlu ke tidak kita beli pelaburan? Kalau kita accident ataupun jadi apa-apa, kita perlukan perlindungan, contohnya takaful, untuk bantu kita kurangkan kos kita nanti. Pengalaman saya jadi kerusi ni rasa takut lah. Mula-mula rasa takut sebab Dia tak boleh expect yang group tu akan jadi semua yang pandai bercakap, yang akan huha-huha tu. Ada murid-murid yang introvert, ada murid-murid yang macam pemalu untuk cakap. Macam mana kita nak samakan energi kita dengan diorang? Kita tarik dia slow-slow outside the comfort zone lah. bila nak masuk ke pusingan pertama tu, diorang dah mula mendapat satu persamaan. Kita orang sebagai face kita boleh tolong diorang and diorang balik ke sekolah diorang and diorang boleh cerita kat kawan-kawan diorang. So, nama permainan kita orang adalah Financial Carom. Sebelum seorang pemain tu nak main, diorang kena jawab satu soalan tentang kewangan. So that's how we teach younger generations how to save your money and not just buy everything greedily. Apa yang jadi dengan prototipe kami memang sangat-sangat mencabar. Banyak yang kami lalui sampai kami kena jemput coaches. Our plan Jimmy tu macam nak curi duit siblings. Siblings aim dia untuk kumpul-kumpul duit. Lepas tu Coach Nelisa bila dia review balik, dia kata macam somehow you macam selitkan untuk ajar budak mencuri. Okay, this is a big action, tapi how about kita buat balik semua? Kami buntu sangat. Kami perlu bantuan coach lain apa semua. So coach banyak bagi idea yang benar kepada kami. Finally, kami sudah siapkan permainan yang kami nak buat. Sebelum ni, who's the Jimmy? We don't care about the Jimmy anymore. We care about Chong Coin. Congkak plus coin. Perasaan saya mungkin agak gementar kerana yang akan datang untuk lihat kami punya prototipe-prototipe yang telah kami bina. Kami nak menginspirasikan permainan ini untuk dikeluarkan kepada seluruh pelajar-pelajar di Malaysia. Kami percaya bahawa kunci kepada pendidikan kewangan terletak pada pembelajaran yang menyeronokkan dan praktikal. Justru, kami menggesa Kementerian Pendidikan dan semua sekolah untuk memperkenalkan permainan kewangan, simulasi dan cabaran perkumpulan sebagai sebahagian daripada pengalaman pembelajaran. Dengan menjadikan pendidik kewangan satu pengalaman yang interaktif dan terbuka, jika anda setuju, ketuk meja sebanyak 3 kali. Dan itulah cerita macam mana kita menjadi seorang student council. Okay, terima kasih. Okay. Okey, kami buat permainan yang bernama Getting Older for Money. Cik coach ulang. Salah. Kita orang macam satu kumpulan awal-awal takut nak bercakap. Jadi bila dah 4 hari berlalu, kita orang makin punya bond makin lama makin kuat. Sebab dalam camp ni kita semua kawan. Kita semua family, satu family. 3, 2, 1, balik. Mana tadi 16? Jawapan dia inflasi. What is inflasi? Dia baru darjah 6. Gaji kau RM1 je. Okay, RM1 je. Apa kena kau kawan ni? Siapa ada duit lebih? Orang yang kami pilih ini adalah orang yang melambangkan nilai wish yang sebenar. Kami telah memilih Saudari Portia binti Bawang. This program doesn't just teach us how to invest with money despite its big name Fund for Life, but it has become the platform where we are able to invest in our character development, communicative skills, and financial knowledge. My name is Portia Bawing and I'm officially signing out. Sekian, terima kasih.